Pernah tak anda terfikir, boleh ke kita lawan rasuah guna buku teks? Di Malaysia, itulah yang sedang diusahakan. Mereka menggunakan satu senjata yang agak luar biasa, sebuah kursus wajib di universiti. Dalam kupasan kali ini, kita akan tengok macam mana pendidikan diletakkan sebagai barisan hadapan untuk menentang salah satu jenayah tertua di dunia. Okey, kita mulakan dengan satu nombor yang mencetuskan semua ni. 49.7%. Angka ni nampak besar kan? Tapi di sebalik nombor ni, ada satu realiti yang sangat membimbangkan. Apa sebenarnya yang diwakilinya? Dan inilah dia jawapan yang agak mengejutkan. Angka tadi tu mewakili golongan belia. Ya, betul. Hampir separuh daripada semua tangkapan berkaitan rasuah di Malaysia antara tahun 2018 hingga 2022 melibatkan orang muda. Ini bukan lagi satu andaian, tapi dah jadi satu krisis yang nyata. Jadi, macam mana kita boleh sampai ke tahap ni dan apa pula jalan penyelesaiannya? Mula-mula, kita akan tengok trend yang membimbangkan ni. Lepas tu, kita akan lihat bagaimana negara kita bertindak balas. Seterusnya, kita akan kenal dengan lebih dekat kursus KIR ni, terukai kaedah pembelajarannya yang unik dan akhir sekali, kita tengok macam mana para pelajar dinilai secara kreatif. Jom kita gali lebih dalam punca masalah ni, satu trend yang membimbangkan di mana golongan belia nampaknya semakin terjerat dalam kancah rasuah. Data inilah yang sebenarnya jadi pencetus kepada keseluruhan inisiatif yang akan kita bincangkan. Sebenarnya, tanda-tanda amaran ni dah ada lama dah. Kalau kita undur balik ke tahun 2002, satu kajian mendapati 30.5% pelajar mengaku sanggup terima rasuah. 2 dekad kemudian, kebimbangan tu jadi kenyataan. Angka tangkapan sebenar melonjak kepada hampir 50%. Nampaknya apa yang dulu cuma satu isyarat, kini dah bertukar jadi satu krisis statistik yang nyata. Bila dah berdepan dengan realiti yang macam ni, negara terpaksa bertindak. Ini membawa kita kepada Pelan Anti Rasuah Nasional atau NACP yang dibentuk sebagai rangka kerja utama untuk menangani masalah ni. NACP ni bukan sebarang kempen biasa ya. Ia adalah satu plan kerajaan yang komprehensif untuk tempoh 5 tahun dilancarkan pada tahun 2019. Tujuannya satu, untuk wujudkan satu dasar dan hala tuju yang menyeluruh bagi pencegahan rasuah di Malaysia. Nak nampak betapa besarnya skala plan ni? Cuba bayangkan, ia bermula dengan 6 strategi utama yang kemudian dipecahkan kepada 17 objektif strategik dan akhirnya dilaksanakan melalui 115 inisiatif yang berbeza. Ini bukan kempen sehari dua. Ini adalah satu gerakan nasional yang sangat tersusun. Dan dalam kesemua 115 inisiatif tu, ada satu yang betul-betul menjadi titik perubahan. Objektif strategik 2.4.7 secara spesifik mengarahkan supaya diwujudkan satu kursus wajib di semua institusi pengajian tinggi yang memberi tumpuan kepada integriti, etika dan kenegaraan. Inilah dia permulaan semuanya. Daripada arahan spesifik inilah lahirnya bintang utama dalam kupasan kita hari ini, Kursus Integriti dan Anti Rasuah atau nama pendeknya KIR. Ia adalah jawapan langsung kepada seruan NACP tadi. Perjalanan KIR ni pun menarik. Ia tak terus jadi subjek wajib. Mula-mula, ia cuma program rintis di UKM pada 2018. Lepas tu, pada tahun 2021, ia ditawarkan sebagai subjek elektif. Dan akhirnya, pada 2023, barulah statusnya dinaik taraf menjadi kursus mata pelajaran pengajian umum atau MPU yang wajib untuk semua pelajar. Dan skopnya sangat besar. Kita bukan cakap pasal 1-2 universiti je tau. Kursus ni ditawarkan kepada semua pelajar, tak kira di peringkat sijil, diploma ataupun ijazah sarjana muda di seluruh institusi pengajian tinggi di Malaysia. Betul-betul menyeluruh. Jadi apa agaknya yang para pelajar ni belajar? Silibusnya memang padat. Mereka akan belajar tentang pengenalan kepada integriti, membedah Akta SPRM 2009, faham tentang liabiliti korporat, jenayah Kuala Putih, sampailah kepada cara-cara melaporkan rasuah dan membina budaya integriti. Memang lengkap. Tapi, di sinilah KR jadi betul-betul menarik. Ini bukan sekadar kelas teori di mana pensyarah bercakap dan pelajar mendengar. Apa yang buat kursus ni lain daripada yang lain ialah pendekatannya. Jom kita lihat kaedah pembelajaran praktikal yang mereka gunakan. Asas utama KIR ialah apa yang dipanggil pembelajaran berasaskan pengalaman. Falsafahnya mudah je. Kalau nak betul-betul faham tentang rasuah, pelajar kena keluar dari dewan kuliah dan berdepan sendiri dengan realiti jenayah ni.
Jadi, apa maksudnya berasaskan pengalaman ni? Bayangkan para pelajar dibawa melawat pejabat SPRM. Mereka diberi peluang untuk masuk dan lihat sendiri fasiliti macam lock-up dan bilik soal siasat. Dan yang paling penting, mereka dapat mendengar perkongsian daripada bekas pesalah rasuah dan berdialog terus dengan pegawai SPRM yang pernah mengetuai siasatan kes-kes besar. Salah satu komponen teras dalam pengalaman ni ialah sesi perkongsian kisah benar. Cuba anda bayangkan impaknya kepada seorang pelajar muda bila mereka dapat dengar pengakuan dan penyesalan secara langsung daripada individu yang pernah dipenjarakan kerana rasuah. Tiba-tiba, isu rasuah ni bukan lagi sekadar teori dalam buku, tapi jadi sesuatu yang sangat peribadi dan menusuk kalbu. Okey, lepas dah lalui semua pengalaman yang mendalam ni, macam mana pula para pelajar dinilai? Ini membawa kita ke bahagian terakhir, accountability kreatif, di mana kita akan lihat bagaimana pengetahuan mereka diterjemahkan kepada amalan. Lupakan peperiksaan akhir yang biasa tu. Untuk kursus ni, penilaian utamanya adalah melalui kerja kumpulan. Setiap kumpulan kena siapkan 2 projek besar. Pertama, mereka kena hasilkan satu iklan khidmat masyarakat atau PSA, dan kedua, mereka kena jalankan satu kajian kes yang terperinci. Untuk projek PSA, pelajar dikehendaki untuk hasilkan satu video anti-rasuah yang pendek dalam 1 hingga 3 minit. Mereka bebas nak guna animasi atau lakonan sebenar. Tugasan ni bukan sahaja menguji pemahaman mereka tentang subjek, tapi juga sejauh mana kreativiti mereka untuk menyampaikan mesej tu dengan cara yang paling berkesan. Projek kedua pula lebih mendalam dan analitikal. Setiap kumpulan perlu pilih satu kes rasuah yang betul-betul pernah berlaku untuk disiasat. Mereka kena sediakan laporan bertulis yang komprehensif, menghuraikan latar belakang kes, jenis kesalahan, impaknya kepada masyarakat dan apa pengajaran yang boleh kita ambil sebelum membentangkannya di hadapan kelas. Jadi, kita patah balik ke soalan besar tadi. Dengan menggabungkan teori pengalaman dunia sebenar dan aplikasi kreatif, Malaysia sedang menguji satu idea yang sangat berani. Persoalannya sekarang untuk anda fikirkan, bolehkah bilik darjah benar-benar menjadi barisan hadapan yang baru dalam peperangan kita menentang rasuah?